Lagi saya buka je beg kuning. Oh yang tu, sayang Amira juga saya nombor 1 ya. Alah. Jangan lupa untuk like, subscribe dan tekan loceng. Terima kasih. Nombor 1 ya. Alah. Saya nak balik lah. Jom guys, balik guys. Omel lah suami saya. Lah. Besok headline lah tu. Cakap suami saya Omel kan macam-macam Kak Mira, boleh hi kat sini. Hai, lupa ada lagi satu. Korang yang Barisha punya account pun thank you so much yang join. Okay, tap dan share dulu ya. Dan juga beg nombor 2, cuba korang komen dekat ruangan komen berapa korang dapat harga tu. Kita nak tahu sekejap. Cuba share dulu. Berapa? Bidang 45 korang. Bidang 45. 55. Beg nombor 3 kenapa mahal? Okey, kita tengok sikit beg nombor 3 berapa? Saya jelaskan. Ha. Beg nombor 3 untuk kita bagi dekat korang secara percuma. Bila korang nak beli kan dapat 2 kan? Beli 3 dapat 2, beli 5 dapat 3. So untuk barang yang korang nak dapat secara percuma tu, korang tengoklah katalog dekat beg nombor 3. So korang tengok kod dekat situ, korang dah tahu kod apa. Waktu nak buat pembayaran, dekat note tu tulis nak kod apa yang untuk percuma. Jelaskan jelas, cuba komen sikit. Jelas. Kesianlah kita orang. Kena make sure sold out. Boleh ke boleh? Jangan lupa suruh Boleh ke boleh? Not free. Korang yang percuma tu kena tulis notes tau. Saya dah salah beli ni, nak yang Mira pakai tapi terbeli yang beg 1. Kalau beli yang Kak Mira pakai ni tak dapat kotak ni limited edition. Beg nombor 1 yang sahaja. dapat yang mana? Yang design ni? Design ni. Nampak tu? Cuba korang tengok ada design apa ni. Cuba perhatikan betul-betul. Design apa Kak ini? Barisha nak tak? Yang Kak Barisha nak harga murah tak? Mira pegang kod mana? Beg nombor 2. Yang beg nombor 1. Beg nombor 1 korang. Cuba tengok betul-betul bentuk apa tu. Diorang tanya jenis kain apa. Material dia ultra fine cotton voile korang. So dia senang bentuk. Bila korang pakai tu dia selesa sangat. Macam Mira pakai. Okay. Mira pakai yang mana? Mira pakai beg nombor 2 juga. Kena beli berapa untuk dapat free? Kena beli berapa? Percuma. Beli 3 baru dapat percuma ni. Bidang 45 korang. Beli 3 baru dapat. Bidang 45. Percuma, Okay, sekarang harga dah turun ke belum? Kita dah diskaun dah? belum dah confirm Kita turunkan RM7. Kita turunkan RM7. Dekat akaun Amira dan juga akaun Barisha kita bagi. So maknanya kata sekarang kalau akaun akak jadi Nak tengok adore. Adore boleh. Kejap tau korang. Cantik lah ni. Dia macam warna ruby. Love. Ruby dark maroon macam tu. Kan? So kalau siapa yang ada skin tone lebih kurang macam Farah, medium to tan skin, pakai kod color passion ni memang naik seri. Okay? Okay, kain jenis apa Farah? Kain material tudung Barisha adalah ultra fine cotton voile. Bidang 45 sahaja. Okay, bila boleh. Ma, dia ada soalan. Tadi dah beli 2. Kalau beli 1 lagi, boleh tak dapat percuma 2 tu? kena satu receipt. Kena 1 receipt, 1 username sahaja. Okay, nampak tak korang? Itu dia. Okay? Dengar tak nampak pun. Kejap Tengok korang Rozal boleh tak? Boleh. Macam mana delete tadi tu? Stasha, wow. Akak pun impress. Dia macam terletak je dalam model. Pakai apa pun terletak. Okay. Rozal. Yang Farah pakai? Oh, ya. Okay. Baju tak jual. Okay, dah beli 3 tudung. Thank you so much. Beg 2 dapat kotak tak? Dapat. Okay, beg nombor 2 dapat kotak. Dan beli 3 tudung. Terima kasih. Beg nombor 2 dapat kotak tak? Dapat. Beg nombor 1. Beg nombor 1 dengan beg nombor 2. Dua-dua dapat kotak ya. Okay. Tunjuklah cara pakai. Okay, boleh. Okay, boleh. Kita tunjuk, kita bagi model kita. Tadi dia baru je pakai. Lepas tu korang nak tunjuk tutorial. Okay. Kejap. Paper bag pun dapat. Boleh pesan. Okay. Boleh pesan ya. Boleh tulis note dekat situ nak paper bag. Nanti kita akan post sekali ya. Kejap korang. Farah nak pakai kod color passion. Tadi dia request kod color passion. Suara tak jelas. Ni. This side. Okay. Alright. Cepat korang. Kejap. Kita nak try pakai kod color passion pula. Okay? Mira pakai
Mira pakai kot Color 4 Dream. lapis. Dia orang tanya berapa lapis baju. 4 lapis baju saya pakai. Ya. Okay. Lilit masuk frame. Oh, tadi Lilit tak masuk frame ke? Oh, saya Tutorial. nak tengok tutorial. Beli 3 helai boleh mix bag nombor 1 dengan nombor 2 ke? Oh, kena beli 3 helai dalam bag yang sama. Boleh korang. Kalau korang beli bag nombor 1, bag nombor 2, korang boleh combinekan dia, campurkan dia. Lepas tu, untuk yang percuma, korang ambil dekat bag nombor 3. Okay, bag nombor 3 tu jangan beli. Bag nombor 3 tu adalah untuk korang pilih yang percuma. Okay, Farah buat tutorial. Nampak tak? Kak Mira kena ada kat tengah. Saya tak nak overshadow Kak Mira. Okay, korang kena tengok juga Kak Mira. Alright. Okay. Material dia ultra fine cotton wool sis. Bukan Belakang chiffon. sikit Farah dan cakap. Okay, belakang sikit. Okay. Untuk korang semua Farah tu. Okay. Okey, dapat tengok Farah. Okay. So, Farah akan buka. Kena pergi TikTok Mira. Alamak, nak kena lari ke? Kejap. Kejap. Okay, nampak tak? Farah nak tunjuk tutorial. Okay, so korang buka 4 segi tu. Okay, nampak tak korang? Itu dia. Okay. Dengar tak nampak pun. Kejap Tengok korang Rozal boleh tak? Boleh. Macam mana Lilit tadi tu? Stylish wow. Akak pun impress. Dia macam terletak je dan nama model. Kejap. Pakai apa pun terletak. Rosel yang Okay. Farah pakai. Rosal. Yang Farah pakai? Oh, ya. Okay. Baju tak jual. Okay, dah beli 3 tudung. Thank you so much. Bag 2 dapat kotak tak? Dapat.